Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu, nasta'inuhu, nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir bihi umurana wa ahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam ni dapat sama-sama kita berjemaah maghrib, dapat kita beriktikaf di rumah Allah SWT ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa menjadikan kita ini orang yang cinta dan jatuh hati kepada masjid, sentiasa mengimarahkannya dan menjadikan kita ni orang yang sentiasa beribadah sehinggalah ke akhir hayat. Jadi insya-Allah kita sambung kitab kita iaitu tafsir juzuk 30 ni, Abral Athir, yang disusun oleh Ustaz Ahmad Sonhaji bin Ahmad, iaitu surah yang ke-80 ni. Hari ni insya-Allah kita akan mula dengan ayat yang kelima. Surah yang ke-80 ni ialah surah Abasa, iaitu dia ada 42 ayat, dan surah ini kita kata mudahnya ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengajaran kepada Nabi dan kepada kita dalam soal dakwah ini, iaitu kita hendaklah meraihkan orang yang sungguh-sungguh berkeinginan untuk mendapat penjelasan dan pemahaman terhadap Islam. Jadi kita dah baca ayat 1 hingga ayat 4. Hari ni insya-Allah kita akan baca ayat yang seterusnya bermula ayat yang kelima. Yang ada kitab tu muka surat 33. Jadi saya bacakan ayat dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yakni kaya, maka engkau telah melayaninya. Tiadalah engkau menanggung kesalahan dengan sebab ia tidak mahu membersihkan diri. Ayat ini Allah SWT menceritakan bagaimana setelah Nabi SAW bermasa muka terhadap keinginan Abdullah bin Umi Maktum yang buta nak mendapatkan penjelasan ataupun sesuatu tentang Al-Quran, dan Nabi SAW lebih mengutamakan golongan bangsawan Quraisy pada ketika itu, maka inilah dia Allah SWT jelaskan lagi, dia kata amma man istaghna. Adapun orang-orang yang merasakan dirinya cukup, serba cukup, yakni kaya. Istaghna, perkataan ghaniyun. Allah SWT disebut Al-Ghani, zat yang maha kaya. Kita ni Abdul Ghani, hamba kepada zat yang maha kaya, kan? Itu kita pernah dengar orang meniaga, dia meniaga, orang tak ramai pun datang beli, kan? Mungkin tak berapa maju pun, dia tulis apa, dia kata kenapa aku perlu takut kepada kefakiran sedangkan aku adalah hamba kepada zat yang maha kaya. Tu dia, kan? Inilah dia, kita ni hamba kepada zat yang maha kaya, sebab itu kita tak perlu risau menjadi fakir. Tapi janganlah tak kerja pula, kan? Kena kerjalah. Jadi di sini maksudnya orang yang kaya ini, istaghna ni, yang maksudnya ialah orang yang tak berhajat apa-apa pun. Biasanya orang yang serba cukup, dia ada belaka, kan? Dia tak heran, tak peduli orang. Lantak engkau lah, kau punya urusan, kan? Sebab dia dah cukup semua, dia dah ada belaka. Maka itu dipanggil istaghna. Lalu Allah kata, kamu wahai Muhammad, ni terhadap orang yang istaghna, orang yang rasa dia cukup belaka, dia semua sempurna, kan? Dia ada belaka. Kata Nabi, kata Allah Ta'ala, fa anta lahu tasadda, engkau pula pergi melayani mereka, iaitu berulang-ulang pergi berjumpa dengan mereka dengan maksud untuk menjelaskan
tentang agama Islam. Padahal orang dia tak hendak tahu pun. Kalaupun dia tanya tu sekadar nak berdebat, nak berhujah, nak tunggu Nabi SAW mungkin buat silap, memberikan jawapan yang silap, ataupun mati hujah, lalu di situlah mereka akan menjadi sombong dan bongkak kerana dia tengok Nabi SAW pun tak boleh jawab gitu-gitu kan. Itu sebenarnya tujuan dia. Bukanlah tujuan mereka itu orang yang inginkan kebenaran. Jadi kita ni kadang-kadang kena tengok juga. Bila kita nak ajak orang kepada kebaikan, kadang-kadang kita tengok dah orang ni tak hendak kan, sudah tak hendak, sudah kita ajak aja kan. Nah tu dia, tak payah kita susah hati pula kan, jangan susah hati. Sebab hidayah itu datang daripada Allah. Allah yang berikan hidayah, dan kerja kita ialah mengajak orang kepada kebaikan. Setelah kita ajak orang tak hendak, tak apa, itu pilihan kamu kan, pilihan kamu. Tu dia. Bayangkan Nabi SAW sendiri pun mengajak dan berdakwah kepada pakciknya Abu Talib, tapi pakciknya pun tak, sampai sudah tidak beriman. Bayangkan kalau nak ikut kecewanya Nabi SAW, lagi sedih kan, sampai sehingga akhir hayat. Di akhir hayat pakciknya dia datang, dia kata, wahai pakcik, kau ucaplah tiada Tuhan melainkan Allah, yang lain tu tak apalah, biar aku yang akan berurusan dengan Allah Ta'ala. Tak mau juga, tak boleh ucap. Ada situ pakcik seorang lagi, Abu Jahal di situ, Abu Lahab di situ kan. Tak jadi. Tu dia. Jadi maknanya kita hanya memberikan peringatan, sampaikan, ajak orang tak ikut tak apa, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, kalau demo tidak mau ikut, dia kekal dengan kesesatan dia, kekufuran dia, dia tidak akan berikan kesas kepada kamu. Iaitu bila mereka itu tidak mahu membersihkan diri mereka, yang itu tak mau beriman. Kamu dah ajak dah, dia tak mau beriman, tak apa, itu kamu tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap keengganan mereka. Jadi kita ni begitulah hakikatnya. Kita disuruh supaya mengajak orang kepada kebaikan, ajak orang beriman. Perintah yang Allah suruh ialah suruh sampaikan, suruh ajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah kepada agama kamu dengan penuh kebijaksanaan, dan juga dengan kamu memberikan peringatan, pengajaran yang baik, dan berhujah, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Allah suruh kita sampaikan. Allah tak kata sampai kau berjaya, tak. Allah suruh kamu sampaikan je. Perintah Allah ialah kamu sampaikan. Tu dia. Dalam Al-Quran pun Allah sebut, dia kata, fadzakir innama anta mudzakir. Wahai Muhammad, berilah peringatan. Sesungguhnya kamulah, kerja kamu tu ialah menyampaikan peringatan. Jadi orang tu tak beriman tidak akan dipertanggungjawabkan kepada Nabi SAW. Begitulah kita. Kerja kita ajak orang, nampak benda tak betul kita tegur, nampak orang lalai kita ingatkan, nampak orang melakukan kebaikan kita berikan sokongan dan juga galakkan. Itulah kerja kita. Orang tak nak ikut, jangan susah hati, jangan pening kepala. Aku pening kepala, kenapa? Sebab dia tak mau ikut. Jangan susah hati. Sebab yang mengurniakan hidayah itu ialah Allah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Bukanlah kamu, wahai Muhammad, memberikan hidayah kepada sesiapa yang kamu suka, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi hidayah tu milik Allah. Allah nak bagi, dia bagi. Kalau Allah tak nak bagi, dia akan bagi kan. Ada kisah tentang bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Quhafah, Abi Quhafah. Bapa Abu Bakar As-Siddiq ni buta kan. Tu dia. Ada riwayat menyebut yang dia ni peluk Islam setelah Futuhu Makkah. Bayangkan. Padahal Abu Bakar As-Siddiq ni adalah orang yang pertama memeluk Islam. Tapi tengok bagaimana bapaknya Abi Quhafah ni, seorang yang buta, lewat peluk Islam. Ada yang menyebut sampai masa Futuh Mekah baru peluk Islam. Tu dia, bayangkan. Jadi nak tunjuk hidayah Allah Ta'ala ni Allah beri kepada sesiapa yang dia kendaki kan. Kalau Allah tak bagi, nak buat macam mana? Walaupun dia duduk dalam rumah yang sama, keluarga, Allah tak bagilah. Walaupun isteri para rasul, anak para rasul, ini kita saksikan dalam sejarah yang sebelum ini, termasuklah Nabi Allah Ibrahim, bapa dia kan.
bapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita baca satu kisah Nabi Allah Ibrahim ni tiba di akhirat, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, kau takkan mengecewakan aku, kan? Yang ini juga tidak akan memalukan aku. Lalu Allah kata, ya, kalau begitu aku minta supaya bapa aku ini seolah diampunkan. Kita tahu bapaknya disebut dalam Quran, Azar itu seorang pengukir patung, bapa dia ni. Lalu kata Allah Ta'ala, ya, aku tidak akan mengecewakan kamu, kan? Sebab kesudahan dia, maknanya dia tak nak bapaknya ni masuk dalam neraka, bapa dia. Tapi bapaknya memang seorang penyembah berhala. Lalu Allah SWT pun jelmakan atau ubah bapaknya menjadi dubuk, dubuk dan berada di antara dua kaki Nabi Allah Ibrahim. Lalu Nabi Allah Ibrahim ni rasa macam geli ataupun jijik, dan Allah Ta'ala seretlah bapa dia ni ataupun dubuk itu ke dalam neraka. Itulah dia kesudahan kepada Azar, bapa kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mana tuan-tuan dapat cerita? Tuan baca buku, satu buku 51 kisah ajaib, pelik dan ajaib daripada hadis-hadis sahih. Tu dia. Ada sebut tentang kisah bapa kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ni, kan. Jadi maknanya itu tara-tara macam itu pun Allah Ta'ala tak bagi hidayah sampai sudah tidak dapat hidayah, kan. Jadi begitulah, kita disuruh menyampaikan, bukan disuruh bagi hidayah. Hidayah tu milik Allah. Kalau Allah bagi, bagilah, kan. Sampaikan. Tu dia, kan. Walaupun kita tahu kalau tuan-tuan bercakap dengan Donald Trump pun dia tak mendengar cakap kita pun, kan. Tapi sampaikan. Yang penting beri peringatan. Tu dia. Tak laku cakap kamu, bukan soal laku. Orang dengar tak dengar bukan itu soalnya. Soalnya ialah kita telah bercakap, kita telah menyatakan sesuatu mengikut kadar kemampuan kita. Tu dia, kan. Baik. Ini syarah dia kata, yakni pertama, orang yang merasa dirinya serba cukup kerana kaya dengan harta, kekuasaan dan kekuatannya sehingga tidak memerlukan lagi kepada iman dan pertolongan Allah, maka kepada mereka ini engkau telah melayaninya. Jadilah engkau menanggung kesalahan disebabkan mereka tidak mahu membersihkan diri dari kekufuran dan maksiat. Jadi inilah yang Allah Ta'ala bagi tahu, kamu orang yang kaya ni, golongan bangsawan ni, yang tak mau dengar ataupun beriman dengan apa yang kamu bawa, tak apa, dia kata, kamu tidak akan ditaklifkan dengan sebab kekufuran mereka. Mereka kufur, mereka tak mau beriman, itu urusan mereka. Itu bukan tanggungjawab kamu. Tanggungjawab kamu menyampaikan. Engkau tidak dituntut untuk memberinya pimpinan. Tugasmu hanyalah menyampaikan dakwah semata-mata. Jadi Allah SWT suruh sampaikan sahaja. Inilah perintah kepada Nabi SAW dan kepada kita. Kita ni juga bertanggungjawab untuk menyampaikan kebenaran kepada sesiapa pun. Kita ingatkan, nasihatkan. Itu dia. Ikhlaskan hati kita. Ikhlaskan hati kita, kan. Jadi kita kadang-kadang kita duk sibuk kata, ini bukan kerja aku, ini bukan tanggungjawab aku. Tak, tanggungjawab kita. Sebagai orang Islam, inilah tanggungjawab kita. Kita menyampaikan, menyuruh. Dia kata orang mukmin, lelaki dan perempuan itu, dia menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kekufuran. Jadi ini kerja kita. Apa yang tak betul kita bagi tahu. Tu dia. Walaupun orang tak suka, nak macam mana, kan. Tu dia. Kesimpulannya, tidak mesti engkau bersusah payah inginkan mereka masuk Islam, sedangkan orang yang sangat tertarik kepada Islam engkau biarkan pula. Itu dia. Hal ini ditekankan oleh Allah dalam firman-Nya yang berikut. Jadi maknanya, tak apalah orang ni kalau dia tak mau lagi beriman, tak apa. Kamu tak payah susah payah. Sebab memang itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni ditakdirkan mengikut kecenderungan dia. Dia dah cenderung ke arah itu, dia dah pilih kufur, maka itulah ketentuan bagi diri dia. Apa yang nak dibuat, kan? Itu pilihan dia. Itu dia. Maka kamu tidak akan bertanggungjawabkan dan kamu jangan susah hati. Itu dia. Kemudian Allah sebut dalam ayat berikutnya, iaitu ayat 8, 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Dan adapun orang yang datang bersegera kepadamu
sedang ia takut kepada Allah, maka engkau mengabaikannya. Jadi muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita tahu ayat ni tak lain tak bukan yang Allah ceritakan ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang jumpa Nabi, dia sungguh-sungguh nak beriman, dia takut kepada Allah, tapi Nabi abaikan dia. Nabi sibuk layan bangsawan. Ini yang Allah sebut. Dalam ayat ini Allah kata, wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepada kamu dalam keadaan bersegera. Perkataan sa'a ni yang kita gunakan dalam ibadah haji dan umrah. Kita panggil sa'i. Maknanya larilah, segera. Berlari-lari anak kan. Kalau sa'i tu. Yang boleh berlari, tak boleh berlari, berjalan lah kan. Itu dia. Jadi maknanya Allah kata dia datang, segera dia datang kerana takut dia kepada Allah. Tapi dia kata wa huwa yakhsha, dalam keadaan dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, tapi kamu abaikan dia, kamu biarkan dia kan. Talaha ni perkataan lahun. Lahun maknanya sia-sia atau kamu lupa, kamu abaikan. Ini dia. Jadi kamu abaikan Abdullah bin Ummi Maktum. Itu dia kan. Orang yang ndak sangat kamu abaikan. Orang yang tak ndak, belum tentu ndak ni kamu beria sangat, kamu layan. Ini yang teguran Allah Subhanahu taala. Supaya kita faham sebenarnya kita kena utamakan orang yang ndak dulu. Orang yang ndak, orang yang tak ndak tak apa. Kan mungkin Allah Taala takdirkan sebegitu, ataupun mungkin perlu pada waktu yang lain. Dia kata yakni kedua, dia kata sedangkan orang yang datang bersegera kepadamu untuk mendapat hidayah dengan berkeadaan takut kepada Allah, jangan sampai terjerumus ke lembah kejahatan dan kesesatan, maka engkau mengabaikan permintaannya. Inilah dia teguran Allah SWT. Tak patut kamu buat begini. Sepatutnya dialah yang kamu raikan kerana kesungguhan dan keinginannya yang bersungguh-sungguh untuk mendapat penjelasan tentang Islam kan. Jadi kita ni tengok manusia ni, ada orang yang memang ndak betul-betul, dia ndak kepada agama Allah, maka kita ambil kesempatan terhadap orang yang begini. Tapi ada orang yang memang tak ndak, tuan-tuan, tak ndak. Cakaplah macam mana pun, kita teranglah macam mana pun, kita dah tahu dah memang dia tak ndak. Maka kita faham berdasarkan ayat ini, kita nak utamakan siapa? Utamakan yang ndak ni. Yang ini kita utamakan, sebab ini mereka ni dah tentu dah boleh kita asuh dan didik mereka dengan ajaran Islam. Sedangkan yang ini belum ada keputusan lagi, tak tahu dia ndak tak ndak kan. Yang jelas kita tengok mereka ini orang yang tak ndak. Jadi buat apa kita beria sangat melayan, ngecek dengan dia kan. Dan kamu tak ndak sudah, kamu teruskan dengan kehidupan kamu. Kamu tak ndak sudah, itu pilihan kamu kan. Jangan dengan sebab kepentingan apa-apa kepentingan yang lain, maka kita berlebih pula orang ni kan. Mentang-mentang dia ada jawatan, mentang-mentang orang ni orang yang kaya dan sebagainya, maka kita beri keutamaan. Tak perlu begitu. Keutamaan bukan berdasarkan itu. Keutamaan berdasarkan keinginan. Siapa yang hendak kepada Islam, orang itulah yang kita utamakan. Yang tak hendak sudah, itu hal kamu. Itu dia. Lalu Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Janganlah sekali-kali engkau lakukan sedemikian. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memerhatikannya. Ayat-ayat itu tersimpan dalam naskah-naskah yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan di tangan para penulis, yakni para malaikat, iaitu malaikat-malaikat yang mulia lagi berbakti. Dalam ayat 11 hingga ayat 16 ini, Allah SWT sebut, dia kata, kamu jangan buat macam itu. Ya, ini apa dia? Iaitu kamu meninggalkan orang yang betul-betul nak faham dan mengetahui tentang Al-Quran. Maka kamu ambil orang ini, kamu beri tumpuan dan perhatian kepada dia, sebab dia benar-benar nak mengetahui tentang Al-Quran. Jadi di sini kita tengok, oleh kerana Al-Quran ni mu'jizat, dia kalamullah. Kadang-kadang ada orang yang nak tahu tentang Al-Quran. Ada orang yang benar-benar nak tahu kan, dia nak tahu. Maka kalau ada, kita beri penjelasan kepada dia kan. Kadang-kadang kita sendiri yang mengaku Islam ni, ada benda-benda yang kita sama-sama tak tahu kan.
banyak benda kita tak tahu. Kita mungkin baca yang ini, ayat ini, kita ada banyak benda lain kita tak tahu. Kadang-kadang tahap kita hanya baca saja, kita tak faham pun. Maka bila pada perkara-perkara yang kita tak tahu, kita bertanya dan kita mengkaji. Itu dia. Jadi Allah kata, ketahuilah wahai Muhammad, yang ini Al-Quran inilah satu peringatan. Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang merupakan peringatan, iaitu mengingat akan perkara yang dilupai oleh manusia. Mengingatkan manusia yang kufur tadi bahawa satu ketika dahulu, ketika kamu berada di alam roh, kamu juga telah mengaku tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun setelah kamu keluar, kamu kufur kepada Allah, kamu lahir daripada perut seorang ibu yang musyrikah, kamu duduk dalam masyarakat musyrik, maka kamu menjadi kafir. Tapi kamu ingat, satu ketika dahulu ketika kamu berada di alam roh, kamu telah mengaku. Bila Allah Ta'ala bertanya kepada roh, dia kata, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ni Tuhan kamu, kata Allah. Lalu mereka berkata, bahkan kami bersaksi. Semua anak Adam telah pun bersaksi bahawa Allah Ta'ala itulah Tuhan mereka. Oleh kerana takdir dia keluar daripada perut mak dia yang bukan Islam, maka jadilah dia orang bukan Islam. Kita ni tak bersyukur lagi, tak tahu kan, lahir-lahir mak kita Islam kan. Tu dia. Alhamdulillah, syukur. Jadi maknanya, lepas itu dia kata, ketahuilah kamu wahai Muhammad bahawa Al-Quran ini ialah peringatan, diingatkan balik. Sebab itu bila kamu ajak mereka kepada Islam, sebenarnya kamu mengajak mereka kepada fitrah, kepada apa yang semula jadi. Mereka asalnya mereka ini beriman kepada Allah, dan kita nak ajak, nak ingatkan balik, satu ketika dahulu kamu pernah beriman, ketika kamu berada di alam roh. Lalu Allah kata, faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang betul-betul yang menghendaki kebaikan dan kebenaran, pasti dia akan tengok betul-betul, memerhatikan, belajar tentang Al-Quran itu. Al-Quran ni dia panggil mukjizat maknawi. Maknanya dia kena belajar, kita kena hayati, kena fahamkan, baru kita boleh nampak kemukjizatan dia. Dia lebih hebat daripada mukjizat maknawi, mukjizat hissi. Mukjizat hissi ni nampak sekali, habis. Nampak bulan terbelah kan. Kaum Samud dia minta Nabi Saleh supaya keluarkan unta daripada gunung batu. Bayangkan, gunung tu lah gunung batu, minta keluarkan unta kan. Lalu Nabi Saleh dengan mereka berjanji yang mereka akan beriman kan. Nabi Saleh berdoa kepada Allah, keluar sungguh, tak beriman juga. Ini namanya mukjizat hissi, dan banyak berlaku zaman Nabi SAW mukjizat hissi. Bentuk makanan yang bertambah, keluar air bercelah jari Nabi SAW, dan macam-macam. Ini mukjizat hissi. Adapun mukjizat maknawi ini dia tak begitu. Kena belajar. Bagi Al-Quran, kita baca Al-Quran dan kita kena belajar memahaminya, dan kita kena tengok tafsirnya dan pandangan ulama tentang ayat-ayat itu, barulah kita faham kan. Kadang-kadang zahir ayat lain, tapi bila kita faham, tengok, oh lain maksudnya kan. Misalnya satu ayat Allah kata, al-fitnatu asyaddu minal qatl, ataupun wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Lalu kadang-kadang kalau kita faham zahir kita, ikut bahasa kita, maknanya ada seorang tu dia fitnah orang, dosa besar. Ada seorang ni bunuh orang yang fitnah ni lagi besar dosa daripada orang yang membunuh. Kalau kita faham zahir ayat lah kan, macam itu. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Rupanya tak. Ulama menyebut bukan itu maksudnya. Al-fitnah ni maksudnya ialah asyirk. Syirik itu lebih besar daripada dosa membunuh. Bukan fitnah. Fitnah tu maksudnya syirik. Jadi di sini perlu kepada pemahaman, belajar tafsir, kita tengok pandangan ulama, baru kita faham, oh itu maksudnya. Lepas itu bila kita belajar dalam bab dosa-dosa besar, mesti nombor satu tak pernah bertukar. Nombor satu, asyirku billah. Itulah dosa yang pertama sekali. Bacalah hadis mana pun, nombor satu itu dia kan. Itu dia. Yang lain tu mungkin dia turun, ada yang bawah, dia atas, ke atas, ke bawah. Tapi yang nombor satu, syirik kepada Allah. Jadi maksud di sini ialah orang-orang yang betul-betul nakkan kebenaran, pasti dia akan belajar memahami kalam Allah, faham apa sebenarnya Allah Ta'ala nak jelaskan, nak sampaikan kepada kita. Apakah peringatan-peringatan itu. Bahkan hebatnya Al-Quran sampai ke hari ini pun orang masih mengkaji,
dan melihat kehebatan dan juga kemukjizatan Al-Quran itu. Kan hebat sungguh. Sampai orang yang sibuk dengan dunia sains, teknologi pun tengok Quran juga. Apa Quran kata? Dan mereka membuat teori-teori berdasarkan Al-Quran dan akhirnya mereka mendapat dan menemukan kebenaran dan kehebatan. Ini dia. Kan? Jadi hari ni orang buat macam-macam. Kalau dulu dia ada cerita pasal STEM, Science, Teknologi, English, satu lagi apa ya? Matematik apa? Cerita pasal turbin air ni kan. Saya tahu turbin untuk air kan, yang kipas besar tu untuk air kan. Turbin tu. Jadi dia orang nak buat turbin tu, dia nak turbin yang bunyinya perlahan. Dia kuat tapi bunyinya perlahan, kurang bunyi. Macam kalau kita tengok kat kapal terbang kan, dia punya yang hidung dia tu kan, dua tu kan, Boeing. Yang itu kuat bunyinya kan. Kalau siapa lalu depan tu dia sedut tu. Tu dia. Ini turbin air ni, macam mana dia nak turbin tu supaya tak bunyi kuat. Dia pantas laju tapi bunyi tak kuat. Tu dia. Senyap ya kan. Lalu membuat kajian tentang burung. Dia buat kajian tentang burung sebab mereka melihat daripada apa yang Allah sebut surah Al-Mulk kata. Allah kata awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Allah kata cuba kamu perhatikan burung, dia mengembang dan menguncupkan sayapnya, siapakah yang mengapungkannya melainkan Ar-Rahman, dialah Tuhan yang menyaksikan lagi maha mendengar. Jadi orang buat kajian tentang burung kan, buat kajian ni cerita nak buat turbin ni, tapi dia kaji burung. Dia tengok burung, letak satu mangsa, kemudian dia lepaskan burung helang. Burung helang ni dia punya kepak dia tu kan bising rupanya, sehingga mangsa tadi boleh mana sempat juga mengelak lah. Tu dia. Tak boleh berulang, tak boleh. Cari lagi burung pemangsa yang lain, tak kena juga. Akhirnya mereka tengok, mereka ambil burung hantu. Kan burung hantu ni kan dia boleh pusing kepala dia kan. Saya pun tak pernah bela burung hantu, tapi tengok gambar-gambar macam dia boleh pusing kepala dia kan. Tu dia. Lalu burung hantu ni bila dia terbang, dia tangkap mangsa, dia tak perasan pun. Dia tak perasan. Mana dia teknik dia mengembang dan menguncupkan sayap ni senyap. Tapi dia pantas. Sehingga mangsa dia tak sedar pun tiba-tiba kena tangkap. Kan? Baik tu dah lah dia berburu malam lah kan. Orang letak dekat sawah padi, dekat tempat sawit kan. Tu dia. Lalu akhirnya mereka pun ambil burung hantu ni dan tengok kepak dia, struktur kepak dia. Macam ini rupa kepaknya. Lalu dari situlah mereka membina turbin. Dia ikut konsep kepak burung hantu. Lalu turbin ni bila dia pusing laju tapi bunyinya perlahan. Tadi tak kuat bunyi. Tengok. Jadi nak cerita Quran ni, Allah, kalau orang kaji dalam kehidupan pun dah banyak benda sebenarnya. Terlalu banyak yang nak dikaji lah. Cuma kita bukan saintis, kita bukan ahli dalam bidang-bidang itu. Tapi kalau kita kaji memang banyak benda-benda yang hebat dalam Al-Quran. Jadi Allah kata, kalau orang tu hendak, dia kata pasti dia akan perhatikan Al-Quran. Tengok apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, perintah-perintah dan larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Quran ni. Kemudian Allah kata, fi suhufim mukarramah. Al-Quran itu disimpan dalam naskah-naskah yang dimuliakan, iaitu di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz Allah Ta'ala simpan dia. Itu dia. Dan dia kata marfu'atin mutahharah, yang diletakkan di tempat yang tinggi lagi disucikan. Maknanya Al-Quran itu dia ini dimuliakan dan dijaga, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Bila kata mutahharah ni suci, maknanya Allah peliharanya daripada diubah suai. Dia takkan boleh berlaku ubah suai terhadap Al-Quran. Cuba bayangkan 1400 tahun lebih dah Quran tu. Kalau kita kata sejarah penulisannya, bolehlah kita kata zaman Nabi pun dah tulis dah. Tapi yang kita kata yang agak nampak kemasnya zaman kerajaan Bani Umayyah kan. Tu dia. Tapi maknanya dah lama ditulis tu. Sampai hari ni pun orang tak boleh nak ubah Al-Quran. Dia tetap macam itu. Kalau berlaku perubahan pun, itu perubahan dari sudut kaedah menulis sahaja. Kan? Memanglah tulisan zaman dulu dengan tulisan zaman sekarang berbeza.
kan. Tu dia dulu titik tak ada, baris tak ada kan. Kalau sampai kita bagi macam tu, kita tak boleh baca. Kalau ada baris pun belum tentu baca, boleh baca lagi kan. Kalau tak ada lagi teruk. Jadi Allah jamin terpelihara. Ada orang yang buat kajian tentang kitab Bible. Kitab Bible. Dia bandingkan Bible keluaran tahun awal tahun 1800 dan beberapa tahun. Bila dia tengok kan, dia kata, lain. Hak dulu cetak dulu lain isi dia. Tengok cetak ni lain isinya. Tengok cetak ni lain isinya. Berubah-ubah kan. Tu dia. Kita dah, itulah Qurannya. Quran itu. Sebab itu dia kata marfu'atin mutahharah. Allah tinggikan Al-Quran itu dan Allah Ta'ala sucikan dia. Suci daripada apa? Daripada diubah suai. Tak boleh diubah suai. Siapa tak boleh ubah. Sehingga Allah sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami yang jaga. Kan, kami yang jaga. Takkan boleh berlaku pengubah suaian. Semalam ke kemarin, ada seorang peniaga kena bawa mahkamah tu sebab salah cetak Al-Quran. Dia ni tak tahu dia Quran ke ataupun ni yang hiyah-hiyah ni kan. Salah cetak peniaga, kena bawa mahkamah kan. Apa tu? Nak tunjuk begitu pun kena kan. Jadi maknanya jaminan daripada Allah Ta'ala tentang ketulinan Al-Quran itu dahlah dimuliakan, isinya yang hebat, dan Allah jamin dia takkan boleh diubah. Bi'aidi safarah, yang menulisnya dia berada di tangan-tangan penulis, iaitu para malaikat. Kalimah safarah ni, safarah ni dia maksudnya ialah malaikat. Kalau kita lihat dalam satu hadis, Nabi SAW menyebut tentang baca Al-Quran. Kata Nabi, allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratin kiramil bararah. Itu dia. Orang yang mahir baca Quran dengan fasih, dengan lancar, maka dia berserta dengan malaikat. As-safarah maknanya malaikat, kiramin bararah iaitu malaikat yang mulia lagi penuh dengan bakti dia. Ini orang yang baca dengan fasih. Kemudian Nabi kata lagi, orang yang baca mengangkat-angkat. Kan, dia baca kemudian berhenti, salah. Baca balik, salah, baca lagi. Kata Nabi, lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Itu dia kan. Maknanya perkataan safarah ni maksudnya malaikat. Bi'aidi safarah, yang ini dia ditulis ataupun dijaga di tangan para penulis, ini para malaikat. Malaikat yang jaga dia. Itu dia. Kiramin bararah, iaitu malaikat-malaikat yang mulia lagi berbakti. Maknanya Allah Ta'ala tetapkan ada malaikat yang menjaga Al-Quran ini. Kan, menjaga Al-Quran, sehingga Al-Quran ni, bayangkan, kita satu dunia lah kita kata, tak ada berlaku Quran yang lain. Quran yang menyalahi. Melainkan, kalau kita tengok yang lainnya tafsir. Dan tafsir yang sangat-sangat pelik, tafsir orang Syiah, itu je. Orang Syiah dia tak pakai tafsir lain, dia pakai tafsir dia. Kan? Dia tak pakai. Adapun kita yang kita biasa tu Quran terjemahan. Tafsir ni syarah kepada itu. Kita mengikut ulama-ulama semasa atau ulama-ulama yang diakui oleh Al-Sunnah wal Jamaah. Tapi orang Syiah tak, dia ulama dia je. Ulama lain dia tak pakai. Dia tolak ulama lain. Itu je. Kan? Adapun naskah Al-Quran dia sama. Sama kan? Itu dia. Tinggal lagi yang kita baca hari ni disebut Quran Resam Uthmani. Resam Uthmani. Kan? Maknanya Quran yang kita baca hari ni ialah Quran yang meraihkan qiraat yang sahih dalam pembacaan Al-Quran. Maknanya kalau orang baca dia mazhab lain dalam bacaan Al-Quran, dia boleh baca Quran yang sama. Itu dia. Kalau dulu tak boleh. Kan? Dulu yang kita ni, Al-Quran kita dulu lain kan. Jadi yang ini semua boleh baca. Walaupun dia ikut imam lain kan. Imam kita Imam Hafs dan Asim. Ada orang imam lain kan. Jadi maknanya orang yang ikut imam lain, dia boleh baca dengan Quran yang hari ni, Rasam Uthmani ni. Baik, syarah dia kata, yang ini janganlah engkau wahai Muhammad memasamkan muka lagi seperti yang engkau lakukan mulai hari ini, hari itu. Sesungguhnya pengajaran Allah yang berupa hidayah dan terkandung dalam Quran itu merupakan satu peringatan bagi orang yang lalai. Jadi jangan kamu paling masam muka bila ada orang datang nak belajar tentang Al-Quran. Itu dia. Mulai saat ini dia jangan abaikan. Sebaliknya hendaklah kau berikan perhatian.
Hari ni kita tengok pembelajaran Al-Quran kita lebih kepada nak baca je. Baca, yang tak reti baca lah bacalah. Kemudian dia sibuk dengan tajwid je. Lepas tu dia sibuk dengan taranum. Lepas tu dia kira habis lah. Pandai dah tu. Lain tak belajar lain kan. Jadi jangan kita sempitkan sebegitu kan. Jadi yang besar yang kita nak ambil itu ialah tafsirnya, intipati daripada Al-Quran itu. Apa guna kita sibuk dengan tajwid, kita tahu mat itu, mat ini, nun itu ini, tapi tak faham kan, tak faham. Itulah. Kadang-kadang kita sibuk dengan taranum. Taranum tak salah kan, tapi bila berlebih sangat, pastikan taranum tu bukan nombor satu yang kita belajar. Bukan pun nombor dua, bukan pun nombor tiga. Belajar tafsir dulu, baru kita sibuk taranum kan. Itu dia. Taranum lalah faham pun tidak. Sehingga bila dia baca ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, tentang azab Allah, bukan main sedapnya suara dia kata gitu kan. Padahal cerita tentang azab Allah Ta'ala. Tu. Jadi pentingnya kita memahami dan belajar tafsir tentang Al-Quran ini, kita faham betul-betul kan. Kita faham betul-betul. Itu sebab itu dia kata, kamu wahai Muhammad, kamu tak perlu masam muka lagi lepas ni. Dia kata Al-Quran ni hidayah daripada Allah SWT dan peringatan kepada orang-orang yang lalai. Jadi macam mana kita dapat peringatan kalau kita tak faham? Macam mana kita nak faham kalau kita tak belajar? Dan apa yang kita nak belajar? Tajwid ke? Tak. Tajwid tak perlu sangat. Pergi kepada tafsir. Tajwid yang asas yang kita belajar tu sudah cukup. Dah cukup dah kan. Itu dia. Kadang-kadang pelik juga kan. Sibuk yang itu je kan. Belajar tajwid juga. Katakan patutnya yang lain dah. Kita bukan baru peluk Islam kan. Kita bukan baru peluk Islam. Kita dah bertahun-tahun dah mati dah kita ni. Nak sibuk belajar tajwid lagi. Itu pelik sungguh kan. Baru nak kenal nun mati dan tanwin. Letih je tu. Kan. Itu dia. Baik. Peringatan tersebut sangat besar artinya di antaranya. Barang siapa yang menghendaki, yang ini meneladani Al-Quran, memahami maknanya, mengambil pelajaran daripadanya dan mengamalkan sebagaimana mestinya, pasti dapat ia melakukannya dan tidak ada hal terhalang dari mendapat hidayah, kecuali sememangnya ia berhati degil dan keras kepala, tidak akan mendapat peringatan. Jadi kalau orang yang betul-betul nak dapatkan iktibar pengajaran daripada Al-Quran, dia akan dapat. Dia akan dapat kan. Sebab Quran ni lengkap. Semua ada lah tu kan. Semua ada lah tu. Cuma kita nak kutip di mana? Di mana kita nak kutip? Di mana kita nak memahami? Kadang-kadang yang berkaitan dengan peristiwa besar, ada sahabat tanya, Ustaz, selalu kita dengar surah Isra' baca kan, Subhanallazi asra bi'abdi. Itu cerita tentang Isra'. Cerita tentang Mi'raj kat mana? Kan kalau kita buka surah Isra' tu, dia cerita sikit je. Sikit je tentang, kita selalu sambut Isra' dan Mi'raj kan. Sikit je sampai habis ayat tu, habis ya. Kan? Sampai allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Habis dah. Itulah dia cerita Isra' dalam surah Isra' tu. Habis yang kita bila tiba orang tu berceramah panjang pula. Nabi naik langit pertama, langit kedua. Ini mana datangnya ni? Sebenarnya ada penjelasannya dalam hadis, ada. Tapi dalam Quran pun ada sikit. Kita nak buka surah apa? Surah An-Najm. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ayat tu dia cerita tentang bagaimana Nabi itu diangkat, dibawa oleh malaikat Mi'raj. Kan? Tu dia. Dan bila Nabi balik itu, Nabi SAW tidak bercakap sesuka hati. Dia kata, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mana apa yang Nabi jelaskan itu semua diwahyukan oleh Allah SWT. Jadi ada sebenarnya kisah itu. Dan banyak lagi dalam hal-hal berkaitan dengan kehidupan kita ini disebut dalam Al-Quran kan. Bahkan kita tengok dalam adab berkomunikasi. Hari ni ini antara benda yang banyak kita langgar, iaitu yang melibatkan kita kata komunikasi antara lelaki dan perempuan. Ini banyak kita langgar kan. Kita tengok Allah Ta'ala ceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dengan anak Syuaib, ataupun dan mengatakan anak Nabi Syuaib. Anak Nabi Syuaib ni perempuan dua orang kan. Kan Nabi Musa dia lari daripada Firaun, sampai satu tempat dia tengok, dia berhenti berehat, dia tengok orang sedang memberi minum kepada binatang ternakan dia.
Dan dalam ramai-ramai itu ada 2 orang perempuan, dia tunggu giliran dia. Sebab ni kalau lelaki kan, jadi tak manis lah dia nak berebut begitu. Lalu Nabi Musa tolong. Nabi Musa ni kedekat dia kuat, dia tolong ambil air tu, cedok air untuk binatang ternakan 2 orang perempuan ini. Lalu dah selesai tu, perempuan tadi pun balik dengan binatang ternakan, dia balik. Nabi Musa duduk situ kan. Ini yang Nabi Musa baca doa tu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu Nabi Musa baca doa tu. Wahai Tuhan, apa yang kau kurniakan kepada aku ni sikit je kan, sikit aku ni tak ada apa-apa. Tu dia. Tak lama lepas tu anak Nabi Syuaib ni datang dan tengok bagaimana cara mereka berkomunikasi. Ini perempuan 2 orang, Nabi Musa seorang. Perkataan yang disampaikan, sebab Nabi Syuaib pada ketika itu dah uzur kan, dia pesan, kata kami ni datang kerana bapa kami suruh datang, mengajak Tuan datang ke rumah untuk membalas kebaikan Tuan memberi minum kepada binatang ternakan kami. Itu dia. Kemudian mula mereka bergerak. Jadi kita tengok ceritanya simple sahaja, tetapi kita tengok komunikasinya ialah apa yang disampaikan oleh anak Nabi Syuaib tadi. Seorang perempuan bila dia cakap dengan lelaki, dia straight semua, habis semua, jelas semua kan. Tak ada lagi Nabi Musa nak tanya kenapa, mengapa, nak buat apa, ni tak ada. Sekali cakap Nabi Musa terus faham dan terus balik. Tengok hari ni bila ada lelaki dan perempuan, macam mana cara mereka berkomunikasi. Tengok kan. Dia mula tanya hai, mana ni. Dia kadang-kadang nak beli satu benda je, beli benda tu kalau dia jual beli kan, tapi benda lain yang banyak. Itu yang tak betul tu. Jadi maknanya kalau orang yang betul-betul nak mengambil iktibar daripada Al-Quran ni, banyak benda yang boleh kita ambil. Banyak yang sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Itu dia kan. Misalnya Allah sebut dalam suratul Kahfi, Allah kata wasbir nafsaka ma'al ladzina yaduna rabbahu bil ghadati wal ashi. Akhir ayat. Dia kata kamu kena bersabar bersama-sama dengan orang yang menyeru kepada agama Allah kan, dalam keadaan dia maknanya dalam keadaan dia tak ada kekuatan. Itu dia. Kamu kena bersabar dengan mereka. Yang mereka ini, orang ni memang betul-betul dia nak ikhlas mencari keredaan Allah. Kita ni Allah Ta'ala suruh kita bersabar, kita bergaul dan carilah kumpulan orang yang memang betul-betul nak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kita kena sabar duduk dengan kumpulan ni, walaupun kita tak nampak hasil apa-apa, tapi kita kena bersabar. Oleh kerana keikhlasan dia bekerja untuk agama Allah, kita tetap kena duduk dengan dia. Walaupun kita rugi, walaupun kita rasa susah, kena sabar kan. Dalam banyak perkara itulah dia, dalam hidup kita ni Allah Ta'ala datangkan berbagai ujian, dan Allah SWT suruh kita tetap bersabar bersama-sama orang yang ikhlas. Lebih-lebih lagi kalau dikerja tu untuk agama Allah SWT. Ada orang kadang-kadang dikerja kerana dunia, kerana habuan itu, habuan ini kan. Itu dia. Jadi itu beberapa contoh lah yang boleh kita ambil daripada Al-Quran ni. Kalau kita hendakkan kebaikan, banyak benda kita boleh dapat. Tinggal lagi kita tak baca dan kita tidak menghayati maksud dia, dan kita tak tengok tafsir ulama. Baik. Sikit lagi dia kata, peringatan itu merupakan ayat-ayat Allah yang tersimpan dalam naskah-naskah yang dimuliakan, yang diturunkan kepada nabi-nabi yang berasal dari Lauh Mahfuz, ditinggikan kedudukannya, lagi disucikan dari dinodai oleh tangan syaitan, serta dari segala kecemaran dan kekurangan. Malahan naskah-naskah tersebut berada di tangan penulis, iaitu para malaikat. Allah menjadikan mereka utusan antara dia dengan para rasul sebagai alat penghubung yang berkomunikasi melebihi alat-alat teknologi berperingkat tinggi. Itulah malaikat-malaikat yang mulia lagi berbakti di sisi Allah SWT. Jadi Al-Quran ni Allah sendiri letak dia simpan di tempat yang hebat, yang namanya Lauh Mahfuz. Itu dia kan, Allah Ta'ala pelihara dia. Itu dia. Dan dia dijaga oleh malaikat. Jadi maknanya penjagaannya itulah menyebabkan sebagai satu isyarat bahawa Al-Quran ini terpelihara daripada sebarang cubaan untuk memesongkannya. Itu dia. Al-Quran tak boleh berubah. Al-Quran tak boleh berubah. Mungkin
Kalaupun berlaku persisihan tentang tafsirnya sikitnya. Itu je. Tapi Al-Quran takkan boleh berubah, dia kekal macam itu. Baik itu kita bila belajar Al-Quran tetap kena belajar dalam bahasa Arab, tak boleh belajar bahasa Melayu. Kan? Sebab daripada situ kita faham untuk memahami perkataan-perkataan Al-Quran pun kita kena tengok penutur dia, bahasa penutur dia. Faham? Tak boleh kita ambil dalam bahasa Melayu, tak boleh, dia kena ikut bahasa penutur dia, iaitu bahasa Arab. Baik itu kalau kita tengok dalam sejarah imam kita, Imam Syafi'i rahimahumullah. Imam Syafi'i ni lahir di mana? Lahir di Gaza atau Palestin. Dia lahir sana. Dia orang Mekah tapi lahir sana. Bapak dia bawa ke sana dengan maknya sekali. Ketika itu maknya hamil dan beranak sana. Tu dia. Tak lama lepas tu bapaknya meninggal. Tinggal di situ di Gaza dan akhirnya ibunya buat keputusan nak balik semula ke Mekah. Kan, balik semula Mekah. Waktu kecil Imam Syafi'i ni mak dihantar pergi duduk dengan bahasa kita orang kampung lah, supaya dia mahir betul bahasa Arab. Duduk belajar dengan kabilah Bani Huzail. Pergi kau belajar sana. Belajar untuk dapatkan ketulinan bahasa tu. Supaya kamu menjadi orang yang alim bila kamu membaca Al-Quran, kamu baca hadis, kamu faham apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nampak tu? Jadi begitulah kehebatan Al-Quran. Bila Allah jaga dia, kekal dengan bahasa dia. Kalau bahasa Arab kita panggil Al-Quran. Kalau kita kata dengan nama Allah, itu bukan Al-Quran. Al-Quran Bismillah. Dia mesti dalam bahasa dia. Kan? Dan tafsir dia pun mesti merujuk kepada penutur, bahasa penutur dia. Baru kita faham betul-betul apa yang dikehendaki oleh kalamullah itu. Jadi di sinilah Allah Ta'ala jaga, pelihara Al-Quran itu Lauh Mahfuz dan dijaga oleh para malaikat. Supaya Al-Quran itu tidak akan boleh diubah ataupun kita kata dipesongkan oleh orang lain. Tidak sebagaimana kitab-kitab yang lain yang ada hari ini kan. Semua kita kata tak ada jaminan. Bahkan dipesongkan. Itu dia. Wallahu alam, kita berhenti sampai ayat 16. InsyaAllah nanti kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita ni ahli Al-Quran dan sentiasa mengambil iktibar dan juga pengajaran daripada Al-Quran itu sendiri.